So guys, baru-baru ni kan Nabil kalah tau dalam fight dia baru-baru ni lah kan. Jadi dulu orang cakap, ui Nabil ni dia tinggi, dia ada advantage dan sebagainya kan. Tapi kali ni dia kalah. So, adakah tinggi ni betul-betul advantage? So, aku just nak share je guys Sebenarnya tinggi ni dia memang ada advantage, tapi dia bukan penentu kemenangan. Sebab apa? Yang penting sekali, tak kisahlah kalau orang tinggi ke, kalau rendah, pendek, besar dan sebagainya, engkau kena ada skill, kau kena ada IQ untuk lawan. Sebab apa? Fighter ni kan, hari ni kau tengok diorang power, undefeated dan sebagainya, tapi satu hari nanti pasti akan ada orang yang boleh kalahkan dia. Kecuali dia dah undefeated, dia dah dapat tali pinggang, dia pertahankan sekali dua kali, lepas tu dia retire. Tapi kalau dia cuba pertahankan banyak kali, soon pasti akan ada orang yang kalahkan dia dah. So kalau kau nak kekal undefeated, kau menang, kau retired. So korang, kalau korang jumpa opponent yang lebih tinggi, apa yang korang buat? Try handle dulu ataupun bagi alasan yang sama.